Jadi pilihan raya kecil Pematang Pau terus dicemari dengan perbuatan-perbuatan provokasi oleh pihak-pihak tertentu. Yang terbaru, seorang lelaki ditahan berhampiran pusat mengundi di Kubang Semang. Menurut Pegawai Perhubungan Media IPK Pulau Pinang, Superintendent Syahrul Anwar Abdul Latif, tangkapan dibuat di bawah jambatan berhampiran Sekolah Kebangsaan Seri Penanti Kubang Semang, kira-kira pukul 10.50 pagi. Seorang lelaki berumur 22 tahun itu dikatakan bertindak mengapi-apikan penyokong salah satu daripada parti yang bertanding. Polis yang cuba menasihati lelaki berkenaan turut dihambur kata-kata kesat. Adanya keadaan kecoh, kita akan kekalkan larangan ataupun kita akan membuat peningkatan kepada jumlah sekatan-sekatan jalan raya di tempat-tempat yang lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Kesesaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Sebelum ini beberapa kejadian berbentuk agresif turut berlaku dan beberapa lelaki telah ditahan. Dalam masa yang sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata beliau juga kesal dengan kekecohan yang berlaku semasa proses pengundian disebabkan kehadiran ramai penyokong pembangkang dari luar. Katanya tindakan membawa penyokong-penyokong dari luar apabila bertemu dengan penyokong BN menyebabkan mereka mula bertindak agresif, seterusnya menimbulkan perbalahan. Timbalan Perdana Menteri menambah pihak polis akan memastikan keadaan keselamatan dapat dikawal terutama ketika pengumuman keputusan malam nanti.